Okey geng, selamat datang ke dunia Fizon. Yang baru singgah di channel saya, jangan lupa tekan button subscribe. Yang dah subscribe, kita ucapkan ribuan terima kasih. Semoga yang menonton video ni diberi khususan, diberi kesihatan yang baik. Okey geng, hari ni kita nak tahan pukat kat area sungai ni. Ada tempahan ikan sepat siam. Ada orang nak beli ikan sepat siam, kita kena pergi cari geng. Kebetulan air surut kat area sungai ni. Memang cantik lah, tak dalam. Okey, kita prepare dulu nak tahan pukat. Sebelum tahan pukat geng, saya ada buat ni minyak special geng. Minyak special kita bawa. Tujuan dia, mesti korang tanya, tujuan minyak ni untuk apa? Untuk menghalang lintah geng. Sebab dekat sini lintah kebau dia sosor ni. Minyak ni saya buat untuk spray kat tangan dan kaki, supaya bila dia naik dia akan jatuh. Macam ni kita spray. Sapu. Bila nanti dia naik-naik, dia akan jatuh, lincin. Minyak special kita buat ni. Okey, kita prepare pukat dulu. Baik, kita nak tahan pukat. Okey, apa-apa nanti kita update. Okey geng, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, pukat yang pertama kita akan tahan kat area sini nak lentang. Target kita ni ikan sepat siam dengan ikan temakang geng. Ada permintaan daripada orang kampung kita. Okey, tanpa buang masa, bismillahirrahmanirrahim. Ada pelepah lah. Okay geng, kita bela kandik bawah dia supaya dia tak tergantung lah pukat dia. Ada seekor dah geng kena. Ni dia. Apa? Apa kita lagi tu tunjuk. Dah ada seekor lah. 2 ekor. Tu tak lekat. Dekat kan ada seekor dah. Okey geng, kita tahan dulu pukat. Kita ada lebih kurang 7-8 pukat kita bawa, pendek-pendek je. Lagi satu geng, minyak yang kita bawa tu sesuai sapu untuk hilangkan gatal geng. Bila dah air ni, ada orang cakap tangan apa,
ada yang tak sesuai lah dengan badan dia. Air ni gatal. Salah satu ni kurangkan gatal kan. Sapu minyak, lepas tu baru masuk air. InsyaAllah kan dapat mengurangkan sedikit gatal lah. Okey kan, mantap. Jom kita teruskan aktiviti kita tahan pukat. Okey kan, pukat kedua kita tahan kat area sini. Tengok macam banyak ikan je kat area ni. Dia duduk dekat teduh ni. Ni pukat itu yang kedua. Tak panjang pun, tak pendek lagi. Pukat yang kedua. Okey kan, lepas kita tahan pukat kedua ni, kita akan tahan pukat seterusnya. Mungkin kita tak buat video lah. Takut korang bosan nak tengok. Saya tahan pukat je. Saya tahan dulu yang kedua. Mungkin yang kelima atau keenam saya akan tunjuk lagi. Okey kan, apa-apa, jom kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bintang tu masuk dalam tanah tau. Masuk tanah? Dia korek lubang. Ni cantik lah pukat. Lucut lah tu. Ni ada pukat tu. Oh, ni ada lubang tu. Sini ada ekor. Tu goyang. Tak ada. Tak ada. Baik bang. Tak dekat. Okay, macam biasa lah. Lepas kita tahan, kita belakan naik bawah ni. Supaya dia jatuh lagi ke dalam air. Tidak ikan boleh lalu ke bawah dia. Okey kan, alhamdulillah kan yang kedua dah siap. Kita tahan yang seterusnya. Apa-apa ni kita akan update kan. Okey, lanjut. Okey kan, alhamdulillah ni lebih kurang pukat yang ke-8 kita. Kita nak lentang lagi dekat sini. Total pukat lebih kurang 8 pukat, tapi tak panjang lah. Pendek-pendek. Okey kan, jom kita tengok pukat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, geng, ada seekor lah. Anak temakang. Okey, geng, alhamdulillah selesai dah. Kita tahan lebih kurang 8 pukat dekat area sungai ni. Target kita ikan sepat siam dengan ikan temakang. Kita tahan tak lama, geng, lebih kurang sejam setengah hingga 2 jam lah. Sebab ikan sepat ni dia tak tahan lama. Nanti dia kembung. Sebab kita ada orang tempah kan. Kita tak tahan lama. Nanti kembung lah. Susah nak balik jauh ni. Okey, geng, apa-apa kita ambil. Lanjut. Okey, geng, alhamdulillah kita tadi dah siap tahan pukat. Saya nak cuba cek pukat yang pertama saya tahan tadi. Nak tengok macam mana, ada hasil ke tak. Ni pukat pertama kita. Harap-harap ada lah, geng, hasil dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sini baru lepas surut, geng. Orang cakap nak dekat musim kemarau lah ni. Sebab tu air tak, kalau nak cantik, geng, air sungai ni kena jalan. Kalau jalan, ikan memang banyak lah, geng. Bila air mati ni, ikan kurang. Kurang, bukan kurang apa, dia tak galak. Kalau air mati, air jalan ni, geng, memang cantik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Depan tu ada seekor, geng. Target kita ikan tembakang, ikan sepat. Sebab ada yang kirim nak ikan sepat. Alhamdulillah dia ikan sepat ada sahih. Ikan sepat sahih ni kita nak sepat siam ataupun sepat ronggeng. Sepat ronggeng pula, sepat siam ataupun sepat benua. Okey, geng, saya nak buka ikan dulu. Nak fokus buka. Jadi kita update balik, kita sambung. Okey, Okey, geng, ikan kedua, ikan selat ataupun ikan botak. Kita tak tahan lama, kita tak tahan lama bukan sebab apa, geng, sebab ikannya ada orang yang nak. Kita tak nak dia kembung. Bila lama ikan sepat siam ni ataupun sepat berdua ni, dia ni memutih, dia cepat kembung, lembek. Dia tak tahan lama. Kecuali kita bawa ais batu. Okey, geng, alhamdulillah ikan kedua. Ikan kedua, kan. Ikan ketiga, ikan keempat, geng. Alhamdulillah kita buka ikan dulu. Okey, geng, kita dapat 4 ekor. Tadi tengah-tengah buka seekor tu jatuh. Dia hilang pula, geng. Jadi kita cuba cari lah. Ni pukat yang kedua kita tahan. Tak panjang pun, geng. Tak panjang pun. Pukat kita semua pendek-pendek. Sebab pukat kita ni kita potong. Yang mana terkoyak tu, mana boleh pakai kita pakai. Selagi dia tak reput, kita pakai, geng. Kita manfaatkan. Tak ada ikan dia ni. Dia ikan siku. Ikan selat tapi ikan botak. Saya kecil. Kalau ikut pengalaman saya cari ikan lah, kalau air tak jalan ni kurang sikit ikan. Dari sini ikan tak galak ni, kak. Anak temakang. Anak temakang. Saya kecil. Alhamdulillah yang ada dah hasil. Tak belum. Okey, geng, kita buka ikan. Apa nanti kita ambil. Dah nak habis tu. Okey, geng, kita biar lebih kurang sejam setengah ke 2 jam. Baru kita angkat semua pukat kita. Okey, geng, terima kasih kerana menonton. Kau kena stay tune. Okey, geng, kau berehat dulu, minum kopi. Okey, geng, alhamdulillah hampir 2 jam dah pukat kita kat area sini. Tiba masa ni kita nak kutip lah. Kita kutip pukat yang paling hujung kita tahan. Ni pukat yang paling hujung. Tapi ada situ lagi yang satu ni. Yang ke-7 hari kita kutip. Okey, tampung masa, geng. Tapi hari ni rasa macam kurang. Sebab dia punya tampung tak tenggelam, geng.
Selalu pelampung kita tenggelam. Okay geng, Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun dulu. Nak kacau kan? Tak kacau je. Dia kacau ni. Boleh. Oh, ikan duduk atas kan. Aduh. Tu berdenya tu. Kita try halau dulu kan ikan ni. Awah. Berapa banyak kan? Oh, ikan yang nampak tadi kan kat kamera ni. Oh tu. Dia duduk dalam celah tu geng. Oh tu nampak. Dia dah mabuk lagi. Ikan ni mabuk. Dia duduk atas ni, dia lompat. Okay geng, kita pause dulu. Kita try halau dulu sikit. Okay geng, kita kutip buka lah kita. Kita dah halau lah sikit tadi. Kalau ada yang langgar tu ada lah. Bukat yang ke-7 kan. Ikan botak, puyuh, bakang. Tapi saiz tak besar. Sebab pukat kita masih kecil sikit ni. Makan besar pun kena tang kepala je. Ni pukat kita ikan langgau. Agak kurang sikit lah guys ikan hari ni. Ikan target kita ada tapi tak apa besar. Dia lari kat sini ya, dah buka sini ya. Lucu kan tengok. Ikan pun langgar lucu. Kita kena bawa Apollo pula okay? Kita cuba nanti lah, hari lain pula lah. Kalau kita ada cuti lagi, kita bawa Apollo, kita impact, kita gagau dalam semak sama tu. Mungkin macam-macam ikan tu. Ikan target kita sepat ini ada tapi tak apa besar lah yang termakan. Ada seekor dulu yang besar. Semua saiz kecil-kecil. 3 ekor yang besar. Kita target kita saiz macam ni lah untuk customer kita. Ada yang tempah. Ni ikan baru kena tadi. Kita halau ni. Okey geng, kita kutip pukat dulu. Yang kita akan update, kita akan sambung. Okey, lanjut. Okey geng, kita nak kutip pukat yang ke-8 dulu. Pukat yang paling ujung. Tadi kita starting 1 kat sana, 8 kat sini. Ni kita angkat 8 hingga ke 1. Okey geng, pukat kedua. Kedua yang kita angkat. Banyak tak? Tadi kita dah halau lagi lalu. Ada lagi banyak. Sebab tempat luas. Kita putih daripada ujung kan.
ada. Macam ni ada. Tak lah, ni mungkin nak ukur. Depan ni kalau nak ada sikit. Tak ada, main ni. Ini tu dah tutup lah. Tengah-tengah kutip pukat ni kan, dia menangkap ni. Kamu nak buat dia keluar nak. Depan ni dia tak faham ni. Kena sikit kot. Tak banyak kan? Dia meko kan? Kita tarik tarik macam ni nak. Dia dah memutih lah. Sebab tu kita tak boleh biar lama. Okay kan? Kita kutip dia lebih kurang dalam 5 pukat kita lagi. Kita tak buat video lah. Kita tunjuk hasil je nanti kan? Okay kan? Mantap. Okay kan? Alhamdulillah. Hasil kita hari ni kurang memuaskan lah. Tapi ada juga lah. Tinggal 2 pukat lagi kan? Kita nak angkat. Okay, let's go. Harap pukat yang kedua ni, yang kedua terakhir ni, banyak juga ikan je. Harap lah, banyak. Tengok sini, dalam lagi sikit. Harap dasak lah. Nanti kita jumpa kat ujung tu kan. Saya jalan sekali lah. Tak banyak kan? Tapi ada lah. Jom pergi belah sana.
Ada ikan. Dah. Dia menangkap dalam semak-semak tu tengok. Dua ekor geng. Okey geng, kita kemas dulu. Cari tu tunjuk ikan kita bila dah sampai rumah. Kita buka kat rumah senang. Ni pun ada sikit tak banyak. Okey geng. Terima kasih, lanjut. Okey geng, alhamdulillah ni hasil kita tahan bukat tadi. Tak banyak geng. Tapi ada lah yang sudi ikut kita balik. Tapi ikan target kita dapat lah geng. Ni ikan target kita. Sepat benua ataupun sepat siam lah orang panggil. Inilah ni ikan target kita dapat. Kita target ikan ni lah. Ni ikan target tu. Alhamdulillah ada. Kita makan tak apa banyak, saya kecil. Tapi ada agak sikit makan. Alhamdulillah. Melihat kita ni. Bagi kat yang tempah tu, ada orang tempah nak menghasilkan sepat siam ni. Mana yang tempah kita cari je kalau ada masa. Okey. Mantap. Fizon, itulah YouTubeku. Jemput tonton dan juga subscribe.